So aku tak pernah try tracking features. So jom kita try tracking features. Auto detect muka, dia cakap okay, face track enable. So dia akan detect muka aku lah kan. So mana-mana aku pergi, dia akan track, dia akan follow. So macam certain people nak buat video yang macam ni kan, boleh lah. Tapi aku tak adalah buat macam ni, aku tak minat pun nak buat video macam ni kan. Weh, tapi menarik lah style. Macam ada orang turun record. Nah, so yang Pocket 4 dia katanya macam lebih fast. Maksudnya fast movement tu dia boleh record lagi laju. This one mungkin yang ni pun bagi aku dah okey dah. Tak tahu lah, mungkin yang tu lagi accurate dan lagi laju lah kot. Sekejap, kalau aku pusing belakang, aku jalan mai balik, dia boleh track tak? Aku tak sure dia track ke tak. Sah. Oh, dia masih track lah. Canggih.